Kekayaan bukan tentang berapa besar gaji kita, tapi berapa lama kita mampu bertahan tanpa gaji. Ini kata pakar. Secara matematik, lagi besar gaji, lagi banyak duit. Tapi hakikatnya, kekayaan bukan soal gaji semata-mata. Kata mentor saya, formula kaya sebenarnya mudah. Tabungan, tambah harta, tolak dengan hutang. Untuk kaya, kita kena ada tabungan, kena ada harta, dan kurangkan hutang. Masalahnya, ramai orang yang bergaji besar tetap tak ada simpanan. Sebab gaya hidup naik mengikut gaji. Hujung bulan, duit tetap habis. Kalau rasa berat nak menabung, itu tandanya kita kena cari jalan untuk tambahkan pendapatan. Dalam bahasa mudah, kena ada multiple stream untuk income yang mana kita tak boleh bergantung pada satu sumber pendapatan sahaja. Dan pada masa yang sama, mula menabung walaupun kecil. Lama-kelamaan, bila sudah konsisten, tabung kecil akan menjadi tabung yang lebih besar. Kejayaan hanya berlaku apabila kita mula bertindak. Menyimpan bina harta, kurangkan hutang, itulah jalan sebenar menuju kejayaan dalam keuangan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh klik link sign up di bio saya untuk saya bantu dalam cara dan juga langkah-langkah yang terbaik simpanan anda.